Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama saya Damian binti Mosidi dan saya merupakan pelajar tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Air Tawar. Pada hari ini, saya ingin membicarakan tentang sebuah buku yang berjudul Anak Seorang Drebar, merupakan karya nukilan Tan Sri Syamsuddin Abdul Kadir. Buku ini diterbitkan pada tahun 2019 oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad. Buku ini mengandungi 440 halaman bercetak. Buku ini merupakan karya autobiografi yang mengisahkan perjalanan hidup penulis dari zaman kanak-kanak sehingga mencapai kejayaan dalam kerjaya dan kehidupan. Judul buku ini melambangkan latar belakang penulis yang datang daripada keluarga sederhana, di mana bapanya hanya bekerja sebagai driver atau seorang pemandu. Namun begitu, bapanya berjaya mendidik anak-anaknya dengan nilai kehidupan yang tinggi. Penulis menceritakan pengalaman hidup dalam serba kekurangan, termasuk cabaran kewangan, kesempitan hidup dan kekangan peluang pendidikan. Namun, semua cabaran tersebut tidak mematahkan semangat beliau untuk terus berusaha. Sokongan keluarga, terutamanya ibu bapa, serta didikan yang menekankan disiplin, kejujuran dan tanggungjawab menjadi asas pembentukan jati diri penulis. Sepanjang penceritaan, penulis menceritakan kepentingan pendidikan sebagai jalan keluar daripada kemiskinan. Usaha gigih, sikap tidak mudah berputus asa dan keberanian menghadapi kegagalan telah membawa penulis melangkah ke tahap yang lebih tinggi dalam kehidupan. Kejayaan yang dicapai bukanlah hasil individu semata-mata, tetapi juga hasil doa, pengorbanan dan sokongan insan sekeliling. Natijahnya, buku ini syarat dengan nilai motivasi dan inspirasi. Anak Seorang Drebar membuktikan bahawa latar belakang keluarga bukanlah penghalang untuk mencapai kejayaan. Dengan keazaman, kerja keras dan pegangan nilai murni, seseorang mampu mengubah nasib diri dan memberikan sumbangan kepada masyarakat dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.